inspection tester, select ke bateri, check dulu. Check. Mana ada bateri radius dalam radius baik lah, bateri good lah. Lepas tu untuk wiring surface ni kita pakai taper 10 ampere ke bawah. Awak inject 500 volt saja. Ini awak inject ni masuk current. Jangan main-main lah, jangan tiba-tiba kawan apa, ini benda yang paling kategori bahaya lah. Sebabnya awak inject current. Off kan? Semua off. Semua off. Sama juga yang sini. 3 phase punya, boleh kita check yang 3 phase ni. 3 phase kita akan check phase to phase. Contohnya sekarang phase rate dengan phase blue. Okay. Nampaknya maknanya penyambungan daripada pada incoming ke sini tak ada masalah. Kalau dia naik turun, bila naik, bila ada bacaan, bila dia ke kanan dia ada bacaan. Bila naik turun tu apa? Apa maksud dia? Rasa-rasa awak nak rasa ni. Turun. Apa dia kita panggil unit apa? Lapan terbalik. Infinity. Maknanya dia ada kerosakan di antara incoming dengan outgoing. Okey, sekarang daripada outgoing pergi ke sini pula. Kita nak check kabel ni. Kita nak check kabel ni. Red dengan blue. Dia naik. Maknanya penyambungan daripada outgoing ni pergi ke sini, incoming ESCB. Okey. Kalau dia contoh yang short macam mana? Contohnya kabel ni dengan ni kan. Itu naik. Maknanya ada bacaan dia tinggi. Bacaan tinggi maknanya ada kebocoran antara kabel ni. Itu maksud dia. Contohnya kabel ni pergi ke daripada busbar earding dengan busbar ni, kita boleh check ni. Right? Dengan neutral. Mana tak ada, tiada touching. Tak ada apa-apa bocoran yang berlaku dengan neutral dengan awak ni. Begitulah cara dia. Jadi dia tak kisah macam sini ke sini ke. Face apa? Kalau face rate ke rate memang ada dia. Memang bersambung lah. Sini-sini contohnya sini-sini. Nampak dia akan naik lah. Dia akan naik. Dia macam dia terus je lah. Terus lah. Dia pergi lah. Dia pergi Boleh, awak boleh kalau nak check untuk di sini sambung tak ke sini. Awak boleh check lah. Face rate dengan face ada masalah. Okey. Apa nama ni, kita masukkan ni. Ini single phase pula. Single phase sebenarnya dia ada satu line. Kita check daripada neutral dengan line. Mana tak ada masalah. Neutral dengan tak ada masalah. Incoming mana awak punya pakai kabel ni? Pasal lo 10 ni sini 10 pertama. 10 pertama dengan 20. 20. Di sini. Contohnya C10 ni dengan neutral ada shot tak? Tak ada. Maknanya tak ada shot. Kalau awak dalam wiring rumah awak nak terus bersyuting kan, awak inject daripada C10 ni contohnya lampu ada teri, buka teri kan. Awak pergi kat sini dengan neutral. Dia ada bacaan tak? Kalau ada bacaan sama gitu, maknanya ada problem lah. Ada problem dekat load. Belum kita check load lagi. Ni baru dekat MCB. MCB ni kira load dah, tapi ni load apa yang dia pakai? Lampu ke kipas ke, kita check pula. Kita pula C20 ni untuk power kan, apa kan? Power dengan neutral. Masyad tak? Tak ada kan? Maknanya infinity. Live dengan live power dengan ada infinity juga. Mana kita tu awak kena patutnya ada checklist kan? Checklist dalam Ada. Itulah kegunaan dia lainnya.